sama-sama kita mulakan dulu bacaan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik. Sedia semua? Tarik nafas panjang-panjang. Sedia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tarik nafas baru. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Berhenti kat situ dulu. Penghujung huruf hamzah. Ambil semula. Wayasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Okey, baik. Jadi untuk ayat yang ke-30 ni, okey, cuba semua komen dulu. Ada berapa hukum? Okey, kesemuanya sekali. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiah dan juga izhar halqi. Ada tak? Okey, cuba semua komen. Pertama kita tengok ada Puan Syarmi Ali Yahya, Puan Jamilah Jaafar, Puan Nikmat ada 3. Okey. Alhamdulillah. Setakat ni semua jawab betul, tak ada 2 jawapan. Okey, 3 tu hukum apa? Jom kita tengok sama-sama. Yang pertama sekali, perkataan lil malaikati. Lil mala. Okey, ini alif lam qamariyah. Okay, hamzah wasalnya dah dihilangkan, dihazafkan. Okay, sebab nak sambung dengan perkataan dengan huruf li. Huruf jar ni dia panggil. Seperti saya cakap sebelum ni, kalau kita jumpa perkataan yang awal dia lil kan, itu alif lam qamariyah lah tu. Okay, kalau bunyikan sebutan lam, alif lam qamariyah. Kalau dia ada sabdu selepas dia, itu alif lam syamsiah macam tu. Okey. Seterusnya yang kedua, al-ardi pun alif lam qamariyah, ALQ dekat situ. Okey. Lepas tu yang terakhir sekali, yang ketiga, perkataan ad-dima'a, lamnya kosong, tak ada tanda apa-apa. Okey. Maksudnya alif lam
Syamsiyah ALS 2 ALQ 1 ALS. Betul, tepat sekali. Okey. Baik. Dah boleh. Okey. Kita sambung ayat seterusnya. Ayat 31. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. Berhenti kat situ. Kita ambil balik summa, tarik nafas. ثم عرضهم على الملائكة فقال. Berhenti lagi kat situ. Ambil semula faqala. Tarik nafas panjang-panjang. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Okey, baik. Untuk ayat yang ke-31, cuba semua komen ada hukum apa kat sini. Okey, ada berapa hukum? Puan Jatun Nasir, Puan Nurmala Aidil, Puan Siti Aisyah, Puan Jamila Jaafar ada 2 ALQ. Betul. Okey, 2 ALQ dekat ayat 31. Tak ada hukum lain. Mana perkataan dia? ALQ. Al-asma'a, tu yang pertama. Okey, ALQ. Kemudian yang kedua, al-malaikati. Ni perkataan alif lam qamariyah yang kedua, al-malaikati. ALQ kat situ. Okey, tak ada lagi hukum izhar halqi. Kita pergi ayat seterusnya, 32. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Okey, untuk ayat yang kedua ada hukum apa pula? Sama juga, 2 ALQ. Betul. Okey, 2 ALQ sama macam ayat yang ke 31 tadi. Okey, tak ada lagi yang jawab 3 ke? Tak ada. So, alhamdulillah. Betul. Kita tengok perkataan dia yang mana? Al-alimu. Al-alimu ALQ. Yang kedua, al-hakimu. Okey, 2 perkataan ni saja. Okey, seterusnya ayat yang ke-33. Tarik nafas. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Tarik nafas. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Berhenti kat situ dulu. Kita ambil balik qala. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun. Ambil balik wa a'lamu ma
Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Okey. Boleh tak kat sini siapa yang rasa panjang sangat dekat qala alam aqul lakum? Kalau rasa panjang sangat, berhenti kat sini. Okey, wal ard. Lepas tu ambil balik inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Macam tu, ambil berhenti sampai ma tubdun. Lepas tu ambil pula lagi wa a'lamu ma tubdun. Macam tu. Okey. Tapi siapa yang memang nafas dia pendek, tak payah baca yang jenis ambil belakang tu bacakan terus dulu. Berhenti, sambung, berhenti, sambung. Okey, ada hukum apa ni semua? Ayat yang ke-33, 2 ALQ. Ni ayat lain ke apa? 1 ALS, 1 ALQ. Betul. So ada dua hukum kan? 1 ALS, 1 ALQ. Okey. Mana ALS, mana ALQ, kita tengok. So daripada Sadi ni, daripada Qolaya ni, semua tak ada ALS, tak ada izhar halqi. Kat sini baru ada As-samawati, yang ni ALS. Okey, alif lam qamariyah. Kemudian al-ardi, yang ni alif lam ni saya silap sebut tadi. Ini alif lam syamsiyah ALS. Yang ni al-ardi alif lam qamariyah ALQ kat situ. Okey, dapat semua? Okey, kita sambung. Sambung ayat yang ke-34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. Berhenti guys, 2 rakaat. Tarik nafas baru, ambil semula fasajadu. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Okey. Untuk ayat yang ke-34 semua, ada hukum apa dekat ayat 34? Okey, cuba komen. 2 ALQ masih sama. 2 ALQ. 3 ayat berturut-turut ada hukum alif lam saja. Okey, kita tengok yang pertama, lil malaikati. Okey, itu perkataan yang sama. Ni macam baris yang pertama tadi kan. Lil malaikati ALQ. Yang kedua, perkataan dia al-kafirina. Okey, al-kafirina, ini pun ALQ. Okey, saya nak tanya semua. Yang ni termasuk tak alif lam? Dua perkataan ni. Ini yang pertama, ini yang kedua. Cuba komen ya atau tidak. Puan Syamil Ali Hayah, tak. Oh, laju masuk. Puan Saudara Bateri, tak. Puan Siti Aminah, tak. Okey. Puan Ana, tidak. Betul. Puan Mazna, Puan Rodia Ayu semua jawab tak. Okey, betul. Bukan Kenapa dia bukan alif lam qamariyah? Sebab dia tak ada lam. Dia cuma ada hamzah wasal. Sebab itulah dia tak dikira sebagai alif lam. Okey. Seterusnya, ayat yang ke-25. Tarik nafas. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula
فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. Berhenti situ. Ambil balik ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Okey, untuk ayat yang ke-35 ni ada berapa hukum semua sekali? Okey, kita tengok dulu, kita kira dulu ada berapa. Ini mesti ada yang dua jawapan ni. Mesti ada yang jawab terlebih satu atau terkurang satu. Tengok betul-betul Tengok betul-betul. Hukum alif lam, hukum izhar halki. Setakat ni kalau tengok komen, ada 6, ada 5. Tapi semua jawab alif lam je tu. Jangan lupa kita termasuk sekali izhar halki. Kan? Hukum izhar halki sekali. Cuba kira balik. Okey, baik. Masih lagi ada dua jawapan. Tak ramai yang jawab. Ada yang jawab 4, ada yang jawab 5, ada yang jawab 6. Okey, jom kita tengok sama-sama. Kat mana hukum-hukum dia tu. Baik, yang pertama sekali dekat perkataan al-jannata. Okey, alif lam qamariyah dekat sini, singkatan ALQ. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ni nun mati bertemu ha. Hukum apa? Izhar halqi. Ha simpul, ha ketawa. Nun mati bertemu ha, IZH. Okey, kat atas dia. Kemudian yang ni pun sama, tanwin bertemu ha pedas pula. Yang ni nun mati ha, yang ni tanwin ha, IZH juga. Okey, izhar halki. So ni hukum yang ketiga lah. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat asy-syajarata. Asy-syajarata tu perkataan dia. Alif lam syamsiyah ALS. Okey, dan juga yang kelima. Semua sekali ada 5. Ni perkataan yang kelima. Al-zalimina. Al-zalimina. Okey, dapat semua. Mana yang kurang, mana yang terlebih, tengok balik kat mana silap dia. Okey, na ni hati-hati semua. Ramai saya perasan baca pendek dekat na ni. Fatakuna minaz, dia baca na minaz. Sepatutnya panjang 2 harakat. Fatakuna minaz zalimin. Macam tu. Okey, dapat semua? 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. 5 semua. Nun dengan hamzah. Ya ke? Saya pula yang terlepas Oh, ha'ala, ya Allah. Betul. Saya pula yang tersilap ni. Nun mati bertemu hamzah ni terlepas. Ya, betul. Minta maaf semua. Saya pula yang terlepas pandang. Saya duk kira 5 tadi. Nun mati bertemu hamzah. Okey. Betul. So ni IZH. Okey, izhar halki. Terima kasih Puan Zureda. Betul lah, 3 IZH. Okey, 3 IZH. Semua tengok balik. Saya kira 2 je tadi. Saya kira 2 ni je. Rupa-rupanya terlepas pandang yang ni. Nun mati hamzah. Okey, semua sekali 3 lah. Ni yang pertama. Okey, IZH, nun mati bertemu hamzah.
Lepas tu alif lam qamariyah ni yang kedua, nun mati ha ni yang ketiga, tanwin ha yang keempat, asyajarata ni yang kelima, ALS. Lepas tu al-zalimina yang ke-6, ALS juga. Okey, baik. 3 IZH. Betul Puan Safia. Saya pun terlepas tadi. Terlepas pandang yang tu. Okey. 6. Baik, jom kita sambung seterusnya. Ayat yang ke-36 pula. Okay, sedia. Tarik nafas dulu panjang-panjang. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. Tarik nafas balik panjang-panjang. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Okey. Baik, semua ayat yang ke-36 ni. Okey, cuba semua komen dulu ada berapa. Ada 5. Okey, Puan Syamil Al-Yahya, Umi Ulumuddin, Puan Mazlan Syahari, Farada Ayu 5 betul. Yang ni semua jawab betul 5, tak ada kurang, tak ada lebih. Okey, kita tengok yang mana 5 dia tu. Fa'azallahumash asyaitanu ni yang pertama. Okey, perkataan alif lam syamsiyah, ALS. Yang kedua, nun mati bertemu ha. Okey, izhar halqi, IZH. Kemudian yang ni pun sama. Ni yang ketiga, tanwin bertemu ain. Ini pun IZH, izhar halqi. Adu, berhenti dia macam tu semua. Jangan adu. Adu. Alfabet W kat ujung dia. Tekan alfabet W tu. Ada pula yang baca bunyi ha pun ada, mati ha. Aduh. Tak boleh. Aduh. Pendek je. Okey, yang keempat, al-ardi alif lam qamariyah. Okey, ALQ kat situ. Dan yang terakhir sekali, tanwin bertemu hamzah. Ila. Mula-mula sebut ain, lepas tu baru hamzah. Okey, izhar halqi, IZH. Itu 5 hukum dekat ayat yang ke-36. Okey, dapat semua So, 1 ALS, 3 IZH, 1 ALQ. Betul. Okey, ayat yang terakhir pagi ni. 37. Tarik nafas. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Tarik nafas baru. Innahu huwa tawwabur rahim. Okey. Dekat ayat yang terakhir 37, ayat 37 ada berapa semua? Ada 2 ALS. Puan Siti Aisyah, Puan Zuraida, Puan Siti Aminah, Puan Anna, Puan Syamil Al-Yahya, 2 ALS betul. Dekat ujung sekali kan. Okey, dekat ujung sekali ni. At-Tawwabu, ini yang pertama. ALS. Yang kedua, Ar-Rahimu, ALS juga. Okey.
Alhamdulillah selesai. Okey, sesi bacaan talaki kita untuk pagi ni. Okey, awal-awal ni kita pelan-pelan dulu baca semua Okey, kita baca slow-slow dulu sebab nak recall balik hukum-hukum tajwid ni. Nanti dah habis semua baru kita baca macam biasa. Okey. Kita santai-santai je dulu. Apapun terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi live dengan saya dekat TikTok pagi ni. Yang dah tapping-tapping, yang dah berikan gift. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi sesi bacaan Suratul Mulk malam nanti. Okey. Sama-sama kita akhiri dengan tasbih kifarah dan Suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.